Cakrawala. Jika di kalangan kolektor kaset, nama kumpulan ini antara yang cukup diburu. Ini kerana tidak ramai yang berpeluang memiliki albumnya baik di zaman ia dikeluarkan maupun kemudiannya. Bagaimana terjadi begitu? Teruskan menonton. Pastikan anda like dan share video ini, dan pada mereka yang belum subscribe, inilah masanya. Kumpulan Cakrawala terhasil pada tahun 1987 hasil dari penukaran nama Hazirats yang sebelumnya menempah nama di banyak pentas-pentas persembahan dan mengukuhkan status mereka sejak 1981. Lahir dari semangat baru iaitu untuk muncul sebagai kumpulan rock pertama menggunakan nama Melayu yang melahirkan album, maka lahirlah Cakrawala dengan cita-cita ingin nama mereka diingati seluas Cakrawala. Dibarisi oleh barisan handalan dan cukup berpengalaman iaitu Nordin vokal, Fazil dan Wan gitar, Adi bass dan Fendi drum. Nama Cakrawala sememangnya sudah kukuh di Kuantan dan amat dihormati. Malah banyak terlibat dalam penganjuran pertandingan serta event konsert sendiri di bawah pemerhatian Kerajaan Negeri Pahang. Antara yang berprofil tinggi adalah penganjuran pertandingan muzik rock terbesar pernah diadakan di Negeri Pahang bawah anjuran Kerajaan Negeri Pahang, iaitu Juara Muzik Tenggara 88 yang diadakan sempena Tahun Baru 1988. Pertandingan yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat kumpulan pemuzik rock di Negeri Pahang ini telah dikelolai oleh kumpulan Cakrawala bagi pihak Kelab Kesenian Darul Makmur yang bekerjasama dengan Yamaha Music dan Mutiara Records dalam menjayakan pertandingan tersebut. Para finalis pertandingan ini juga kemudiannya telah diberi kesempatan untuk merakamkan lagu di bawah syarikat Mutiara Records yang berpusat di Taman Rahang, Seremban, Negeri Sembilan. Bagi Cakrawala yang telah mempunyai perjanjian bersama Mutiara yang dimeterai bersama Nasir P. Ramlee, telah diminta merakamkan 4 buah lagu terlebih dahulu pada bulan Mac 1988. Dan lagu-lagu ini kemudiannya muncul di dalam album split Warok 3 bersama 3 lagi kumpulan dari Juara Muzik Tenggara 88, iaitu Springs, Mentari dan Ice Killers, terbitan Mutiara Records beberapa bulan kemudiannya. Cakrawala diminta pula oleh Mutiara untuk merakamkan album penuh mereka. Namun pada saat ini, basis mereka iaitu Adi terpaksa menikahkan Cakrawala atas beberapa faktor. Demi melengkapkan ahli, tempat beliau telah digantikan oleh rakan setempat mereka dari Kuantan yang kebetulan juga bernama Adi. Dengan kemasukan Adi yang baru, Cakrawala bertolak ke studio Mutiara pada bulan Mei 1988 dan mula merakamkan album mereka. Kebanyakan lagu-lagu adalah ciptaan Cakrawala sendiri di samping beberapa lagu dari Nasir P. Ramlee dan sahabat-sahabat mereka. Untuk album Cakrawala yang pertama ini, mereka melampiaskan segala kreativiti yang ada serta penambahbaikan dari rakaman 4 lagu untuk Warok 3 yang terdahulu. Akhirnya, album pertama Cakrawala berjudul Abadikanlah hinggap di pasaran pada akhir tahun 1988 di bawah edaran Mutiara Records. Okey, jadi inilah dia kaset yang paling langka sekali dalam sejarah industri muzik rock negara kita. Cakrawala Abadikanlah. Ni kenapa ada kat dalam ni. Ni sebenarnya ni kaset Cakrawala Abadikanlah ni gua pinjam daripada sahabat kolektor gua iaitu Asharul Nizam. Dia letak dekat dalam Tupperware ni sebenarnya. Betapa rare-nya, betapa dia hargai kaset ni kan. Gua pinjam daripada dia masa tu dia datang Kuala Lumpur. Gua jumpa dia dekat Sogo and dia simpan kaset ni dekat dalam Tupperware ni. Ada kaset-kaset lain tapi semuanya tak ada dalam Tupperware. Yang ini betul-betul special disimpan dalam Tupperware. Siap ada ni lah bubble wrap lagi kat dalam ni. Nampak betapa dia hargai kaset ni. Sebab menurut Asharul Nizam ini juga adalah kaset dia yang paling susah dia nak dapat dan yang paling bernilai dan juga paling mahal lah yang dia dapat. And tak silap dia trade dengan 3 keping kaset untuk dapatkan kaset ni.
Dia dapat daripada seorang kolektor daripada Sabah kan. Masih seal lagi masih dia dapat kaset ni. Jadi kisah pasal kenapa kaset ni susah sangat nak dapat dia, kejap lagi gua akan cerita dengan lebih lanjut. Lu orang tengok dulu ulasan ni kan. Tengok dulu gua review kaset ni kan. Sebab kaset ni memang tak ada copyright langsung lah kan. Walaupun Cakrawala Abadikanlah ni ada dikeluarkan semula dalam format CD oleh beberapa penggiat lah kan, yang minta izin daripada syarikat rakaman Mutiara dengan kerjasama ahli-ahli Cakrawala. Tak silap gua lah kan. Jadi diorang telah riliskan CD version Cakrawala Abadikanlah. Ada yang kata, alah CD Cakrawala ni senang je dapat. Brother, lu bandingkan CD dengan kaset mana lagi rare. Cakrawala Abadikanlah rilis tahun 1988. Pada zaman tu, dekat Malaysia ni, belum ada rilisan CD yang dijual secara umum kan. CD yang pertama rilis adalah Fairuz Hussein tahun 1987 tak silap gua. Itu pun keluar dalam cetakan yang terhad, limited kan, limited pressing. Jadi tak ramai orang ada CD tu. Jadi selepas Fairuz Hussein, makan tahun lepas tu, tahun 1991, 92 macam tu, barulah mula rilisan CD ni dikeluarkan secara banyak sedikit lah. Sebab pada zaman tu nak press CD memang mahal, bukan murah. Jadi diorang terpaksa buat limited pressing dan cetakan yang terhad. Dan biasanya di awal 90-an CD-CD ni menggantikan piring hitam punya peranan lah, yang di mana sebelumnya pada tahun era 80-an piring hitam ni dicetakkan terhad untuk sebagai sampel diberikan kepada syarikat-syarikat rakaman lah. Bukan syarikat rakaman, stesen radio, RTM lah pada masa tu kan, majoritinya, untuk diorang pasang di dalam siaran radio diorang lah kan. Jadi nak dijadikan cerita, syarikat rakaman Mutiara ni, diorang ni kedekut sikit, tak nak buat piring hitam sangat. Jadi album Cakrawala Abadikanlah ni tak ada di dalam format piring hitam. Begitu juga album Warok 1, 2, 3, ketiga-tiganya tak ada dalam format piring hitam. Jadi masa dia orang nak bagi promotion kat stesen radio, dia orang bagi kaset ni. Stesen radio zaman tu senang je. Kalau kau bagi kaset untuk promote, memang dia takkan pasang. Sebab apa? Bagi dia cikai kan. Kata, apa benda bagi aku kaset? Mana sedap kalau aku nak pasang kaset kat dalam radio kan. Kenalah bagi piring hitam. Piring hitam pula tengok macam syarikat rakaman Varia Music contohnya, syarikat rakaman PMI, Perdana Musical Industry. Piring hitam dia print besar-besar alam kan, cantik kan. Macam ada setengah syarikat rakaman dia pemalas ni pasal dia ambil cover kaset ni, dia pergi tepek kat atas piring hitam tu. Itulah digunakan untuk promote dekat stesen radio. Jadi kalau stesen radio tengok apa tepek kaset ni dah macam malas, memang dia sendiri pun macam malas lah aku nak pasang. Kecuali disogok duit kan. Malas nak cerita lah kan. Disogok duit, kawan tu pasang lah. Tak disogok duit dah lah, apa piring hitam pun tepek kaset je, memang dia malas lah nak pasang. Macam tak hargai dia je kan. Mana yang bagi piring hitam full print dekat dia punya sleeve dia, gambar cover kan. Dia semangat sikit lah nak pasang kan. Manakala syarikat Mutiara ni memang langsung tak bagi langsung piring hitam kepada stesen-stesen radio. Jadi membuatkan stesen radio langsung tak promote diorang lah, senang cakap. Itu adalah salah satu punca kenapa band-band di dalam syarikat rakaman Mutiara, Cakrawala baik ataupun Warok 1, 2, 3 kurang mendapat liputan media pada zaman tu, disebabkan hal-hal macam ni lah. Jadi orang tak tahu nama kumpulan Cakrawala ni. Sebab zaman tu tak ada internet lagi. Jadi radio ni adalah salah satu sumber utama ataupun sumber penting untuk kita tahu, ada band baru rilis kan. Jadi kalau tak bagi piring hitam, memang langsung tak ada promotion lah kan. Kalau ada piring hitam bagi, sekurang-kurangnya boleh lah stesen radio nak pasang. DJ akan cakap, okey, sebentar lagi saya akan pasang sebuah lagu terbaru daripada kumpulan sekian-sekian yang baru rilis semua. Pop dia pasang daripada piring hitam kan. Jadi dia lepas tu dia akan remind lagi, kata okey, album ini dah rilis di pasaran, jadi cepat-cepatlah pergi dapatkannya sekarang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Cakrawala ni Mutiara memang tak bagi piring hitam. Habis macam mana nak promote? Itu cerita dia. Yang gua tahu, yang gua diberitahu, Mutiara bagi kaset saja dekat syarikat, dekat stesen radio kan. Warok 1, 2, 3 dengan Cakrawala dia bagi kaset je. Jadi bila DJ terima,
Kaset dia letak tepi lah. Apa benda macam tak hargai dia je kan. Macam malas je. Macam tak nak buat promotion je. Jadi itu salah satu punca kenapa Cakrawala ni tenggelam kan. Orang tak tahu. Disebabkan itulah dia kan. Salah satu lagi yang gua dengar album ini cetakan dia terhad sebab syarikat rakaman Mutiara ni memang syarikat yang cikai lah, senang cakap kan. Dia memang, diorang ni orang kata dulu adalah King of Pirate lah. Tapi malas nak cerita lah sebenarnya kan. Bila artis-artis pergi kat syarikat rakaman Mutiara ni, diorang sendiri ada cerita diorang lah, kata, kau pergi Mutiara? Okey lah. Lebih kurang macam itulah cerita dia kan. Syarikat yang memang orang kata tak boleh nak dipercayai lah, senang cakap kan. Sebab ni ramai yang kata adalah King of Pirate. Dia sendiri yang banyak buat pressing kaset-kaset cetak rampak yang dijual dekat pasar-pasar malam apa semua. So itu cerita dia, tapi tak apa, kita cerita sekejap lagi. Jadi itu adalah salah satu punca kenapa album Cakrawala Abadikanlah ini sangat rare lah, sangat langka lah kan. Sebenarnya gua nak buka ni pun takut ni. Pasal ni kaset mahal, susah nak dapat, dan gua sendiri pun tak tahulah akan dapat ke tidak kaset ni. Jadi seperti yang orang semua boleh lihat, kaset Cakrawala ni sama juga macam kaset-kaset Warrock. Dia menggunakan konsep stiker tampar dekat kaset sebab tahun 1988, di mana dia punya template dia sama je. Ada logo Mutiara sini, ada tulis Cakrawala sini. Kalau yang Warrock dia tulis kat bawah ni Warrock kan. Betul tak? Lepas tu tracklist macam ni je lah. Memang sama standard dia. Dia menggunakan kaset shell berwarna putih. Tak pasti kalau ada shell yang lain dikeluarkan ataupun tidak, sebab kaset ni memang sangat terhad. Setakat ni gua pernah tengok dalam tak sampai 10 orang pun kolektor yang ada kaset ni. Memang sangat susah nak jumpa lah kaset ni kan. Jadi inilah dia kaset yang paling langka di negara kita, yang paling susah nak cari kan. Tak ramai ada kaset ni. Cakrawala Abadikanlah. Jadi seperti yang orang semua boleh lihat, dia punya design ni lebih kurang macam Warrock sedikit, tapi lebih cantik lagi lah pada gua kan. Warrock sama, dekat sini dia ada sleeve kat tengah ni. Lepas tu dekat sini ada gambar kumpulan Cakrawala lah. Kalau Warrock kan, dia bubuh poster Warrock kat sini kan. Lepas tu kat sini sama, detail maklumat rakaman apa dekat studio mana kan. Memang obviously dia orang rakam dekat studio Mutiara lah. Takkan nak pergi rakam kat studio Channel 11 pula kan. Takkan nak pergi rakam kat studio King. Mutiara ada studio sendiri, buat apa nak bazir duit, betul tak? Itulah cerita dia kan. Jadi kita boleh nampak kat sini. Penerbitnya adalah Nasir P. Ramlee, susunan muzik Nasir P. Ramlee dan Cakrawala. Jadi Nasir P. Ramlee ada menyumbangkan beberapa lagu-lagu ciptaan dia sendiri. Antaranya Mahkota Jaya, Abadikanlah, lagu slow dia, Suara Hatiku. Sebab tu kita boleh dengar lagu-lagu ni semua dia macam lain vibe lah kalau dibandingkan dengan lagu-lagu ciptaan Cakrawala sendiri. Kita boleh dengar lagu Bencana, lagu ciptaan Cakrawala sendiri. Buktikan Kebenaran, gua punya favourite lah. NWO BHM, New Wave of British Heavy Metal style. Ala-ala Motorhead, ala-ala style Judas Priest lama, ala-ala style Iron Maiden lama, Tigers of Pantang, Saxon apa semualah kan. Jenis bass dia tong dong dong dang dang ketak tutak ketak tutak ketak. Lama memang aku dengar gila siap dia orang ni. Ini New Wave of British Heavy Metal ni kan. Dia style heavy metal British awal 80-an ni style. Itu yang syok tu. Di sebalik kegagalan dia ada sedikit vibe-vibe macam Arabic sedikit kan. Antara lagu paling panjang di dalam album ni juga ciptaan Cakrawala. Renungan juga adalah lagu fast ciptaan Cakrawala. Remaja, lagu fast juga ciptaan Cakrawala. Jadi kita boleh tengok lagu-lagu slow ciptaan Nasir P. Ramlee lah kebanyakannya. Suara Hatiku ni pun sebenarnya lagu yang ala-ala macam 80-an punya pop sedikit lah, lebih kurang macam tu lah. Mahkota Jaya ni pun adalah lagu ciptaan Nasir P. Ramlee, juga macam lari konsep sikit, dia macam ala-ala pop 80-an juga kan. Kau Gadisku ni mungkin ramai dah perasan lah dia ala-ala lagu Scorpion lah sebenarnya kan. Azman AZ ni ni bukan kolektor daripada Kedah tu Azman Az bukan Azman AZ ni sebenarnya adalah Azman Terlena. Itulah dia kan. Jadi nak cerita lebih lanjut tak apa, kejap lagi kita cerita. Jadi kalau dibandingkan dengan Warrock ketiga-tiga Warrock, maklumat tajuk lagu semua kat sini sekurang-kurangnya ada tulis lah apa pencipta dia dan lirik dia oleh siapa. Kalau dekat Warrock langsung tak tulis nama-nama, dia terus letak apa senarai tajuk lagu je kan.
Dan juga ada maklumat mengenai nama-nama ahli apa semua. Jadi ada sessionis iaitu Nasir P. Ramli sendiri yang memainkan keyboard lah. Sebab Cakrawala pada masa ni memang tak ada keyboardist lah. Dia orang 2 gitar, pure heavy metal punya band kan. Apa benda pakai keyboard-keyboard ni, lembut lah kan. Jadi ya, apa kaset-kaset Mutiara ni, dia punya inlay dia, punya material dia boleh-boleh lah kan. Sedap juga dipegang. Dia macam ala-ala licin-licin sikit kan. Mutiara 895, poster percuma. Jangan harap lah dapat harga macam ni kan. Ada dengar orang sanggup beli kaset ni RM800, RM1000 pun ada. Memang gila betul lah. Jadi yalah, dia punya design logo dia. Kalau kita tengok dia punya cover hadapan dia, ada yang kata tak rock langsung gaya dia orang ni. Memanglah dia orang ni semua kerja government tau. Mana boleh rambut panjang. Tapi kita boleh nampak muka-muka masing-masing memang otai-otai lah. Muka brother-brother pada masa ni. And memang otai masing-masing. Siapa kata rambut tak panjang? Ni panjang pun nampak. Rambut Adi ni panjang juga ni. Ni gonjeng ni. Ni pun gonjeng. Nordin rambut gonjeng. Fendi pun rambut gonjeng. Apa yang rambut pendek ni? Lu buta ke brother? Alamak lu. Ni kira panjang jugalah. Ni habis lu apa? Nak ingat dia panjang sampai buntut ke apa? Kaset Cakrawala abadikanlah. Antara kaset paling langka sekali kan. Jadi kita boleh ulas sebab album ni memang tak ada copyright lah. Dan harap-harap memang tak akan ada copyright langsung lah kan. Manalah tahu yang reissue ni pandai-pandai nanti nak pergi claim ke kan. Itulah dia cerita dia. Memang cantik lah kaset dia. Pasal kondisi dia memang nos lah masa Ahsanul Nizam dapat. Masih seal lagi apa semua. Kaset ni setakat ni yang gua rasa lah, gua tak pernah jumpa lagi orang yang simpan kaset ni daripada zaman tu. Daripada zaman itu sendiri, iaitu 1988. Kebanyakan yang dapat tu semua adalah yang beli kemudian kan? Yang beli sewaktu kaset-kaset longgok kan? Bermakna tahun pertengahan 90-an ke atas lah. Pertengahan 90-an, awal 2000 apa semua. Jadi yang Ahsanul Nizam dapat ni daripada budak Sabah tu sendiri, dia pergi terjah ke kedai-kedai kaset apa semua di era 2000-an lah. Bermakna kaset ni seolah-olah macam setakat ni lah gua tak pernah jumpa lagi daripada otak-otak yang memiliki kaset ni. Yang beli daripada era tu. Yang mana yang ada semua kebanyakannya beli kemudian. Sewaktu zaman kaset longgok. Okey. Jadi tanpa buang masa, jom kita ulas Cakrawala. Mereka menyaksikan akan geluh
Album pertama Cakrawala senasib dengan album War Rock keluaran Mutiara Records, malah mungkin lebih bernasib kurang baik. Mungkin kerana faktor pengeluaran terhadnya dan kurang promosi, terutama ketiadaan versi piring hitam untuk diberikan kepada stesen radio, membuatkan lagu-lagu atau nama mereka tidak diketahui. Ada khabar mengatakan album Cakrawala Abadikanlah ini hanya dijual di kawasan-kawasan pedalaman sahaja. Malah album ini merupakan satu-satunya album penuh berkumpulan rock keluaran Mutiara Records. Syarikat tersebut juga seolah-olah tidak lagi aktif mengeluarkan sebarang album lagi selepas 1988, meskipun gagal bersama Mutiara. Namun untuk Cakrawala, mereka masih tidak berputus asa untuk berkarya. Pada tahun selanjutnya, mereka telah mendapat tawaran oleh seorang penerbit terkenal album rock di syarikat Warnada, iaitu Thomas Ham, untuk menakarkan album di bawah penerbitannya. Berita ini menaikkan semangat Cakrawala lagi untuk terus berjuang dan bertolak ke studio Channel 11 di Kuala Lumpur untuk rakaman album kedua mereka. Untuk album kedua ini, mereka mengambil pendekatan yang lebih kurang sama seperti konsep album pertama. Sedikit gabungan pengaruh NWOBHM dan klasik rock awal 80-an. Disebabkan Adi tidak lagi bersama Cakrawala, begitu juga Adi yang di dalam album pertama juga tidak lagi bersama akibat kesibukan masa mereka. Cakrawala bergerak tanpa pemain bass dan menggunakan sesi ini untuk rakaman album kedua mereka. Kesemua 10 lagu telah siap dirakamkan sambil Thomas Ham mencadangkan nama Cakrawala ditukarkan kepada Data di peringkat draftingnya. Akan tetapi, sewaktu hendak proses mixing dan mastering, Thomas Ham pula telah bertolak ke Amerika Syarikat untuk menyambung pengajiannya, membuatkan proses album kedua terus tergendala. Urusan penerbitan dan peringkat akhir diserahkan kepada penolong penerbit iaitu Sugito, dan pihak Channel 11 sendiri berkeputusan untuk menerbitkan album kedua Cakrawala. Namun tanpa sebarang berita apabila album ini sepatutnya dikeluarkan, ahli-ahli Cakrawala pulang sahaja ke Kuantan untuk meneruskan pekerjaan dan aktiviti mereka seperti biasa. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, studio Channel 11 juga tidak lagi wujud. Album ini dicadangkan dikeluarkan pada tahun 1990, tidak pun muncul. Maka dengan itu, ahli-ahli Cakrawala berkeputusan untuk berehat saja dari industri muzik dan membiarkan kisah mereka terbenam. Walaupun perjalanan awal mereka boleh dikatakan agak berjaya, akan tetapi, nama kumpulan Cakrawala, Data maupun Hazirat sebelum ini seolah-olah hilang begitu saja. Namun sejarah kini membuktikan bahawa mereka adalah salah satu legenda rock negara kita yang wajar kita letakkan di dalam arkib lipatan sejarah muzik rock negara Malaysia sebagai kumpulan legenda rock dari negeri Pahang.